Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam show itu Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Nampak jauh. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on, jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ada orang suruh aku buat reaction terhadap isu yang panas berkaitan dengan ada orang buat review makanan, lepas tu katanya nak diambil tindakan mahkamah sebab orang tu komplain makanan tak sedap dan sebagainya lah. Sebab apa orang suruh aku buat? Sebab sebelum ni aku pernah juga buat review-review makanan, tapi macam ada kurang sikit lah sebab aku lagi suka enjoy apa yang aku makan. Sedap ke tak sedap aku tahu sendiri, aku simpan sendiri sudahlah. Isu ni orang cakap dah habis sebab last-last peniaga ataupun founder kepada makanan itu dah buat permohonan maaf. Jadi dah settle lah kan. Cumanya orang nak juga aku bagi review, jadi aku buat research, tengok daripada awal macam mana pop-up. Kita tengok sama-sama video-video yang aku nak tunjuk ni daripada awal. Nanti sama-sama kita akan buat reaction. Video pertama, let's go. Mula-mula dekat sini, yang macam aku tengok dekat sini, ada satu review bertulis, okey, untuk Keeda Crepe. Dia cakap dekat sini, review jujur weh, macam mana hampa boleh rasa selama ni netizen duk kata sedap sangat, klaim paling sedap kat Penang. Hampa ni buta rasa ke? Tak boleh belah weh. Hampa kena game dengan Keeda, sumpah weh. Serius lah, tak sedap langsung. Crepe dia dah kecil weh, tak boleh langsung. Crepe custard dia geli weh. Banyak sangat weh ni. Nak makan, nak muntah, anak makan pun muntah balik. Awak selama ni anak aku makan elok je, crepe elok je telan. Nampak sangat weh sana punya tak sedap langsung. Ish, tak tahu nak habak lagi mana crepe depa lain singgah lah, pelik memang. Apa benda ni? Sebab dia tak ada titik dekat sini, so aku baca je lah kan. Lepas tu katanya ada satu video yang di-upload sendiri dekat Keeda Crepe punya social media tapi dah di-delete. Ini video dia. Nur Mila binti Syahari. Saya panggil Zaza lah daripada Staff Atin Crepe lah. Saya mohon maaf lah kepada Keeda. Staff Atin Crepe. Oh, maknanya kedai lain. Semuanya saya minta maaf banyak-banyak lah. Ujung rambut hingga ujung kaki lah. Orang kata banyak yang kata kesilapan yang ni lah. Saya pun tak sangka benda ni akan jadi macam ni. Saya minta maaf. Hai, kenapa nak nangis? Jegeo. Oh, tu ke Keeda tu. Sorry, aku tak kenal lah. Tak sengaja pun nak buruk-burukkan nak masyarakat. Kamu Keeda. Dan tak kamu ulang ke akan ulang? Dan tak akan berulang lagi apa yang sebelum kenapa sebelum ni lah. Dia pun dah mohon maaf. Dia pun tarik untuk saya panjangkan kes ni ke lawyer. So dia lah kata hampa ada beli produk Keeda tak sedap ke, tak kena kat mulut ke, ada yang lagi sedap ke. Cukuplah setakat kita ataupun saudara mara kita saja yang tahu. Tak perlu kita up di media sosial untuk burukkan lagi company orang, sebab di bawah company saya ada banyak isi perut yang saya kena isi. Sekali lagi kita kata tak boleh lah macam tu. Bagi tahu saya dia. Saya boleh refund duit hampa. Saya refund duit balik nah. Beli berapa paket? 2 paket Saya refund balik. Saya akan refund balik duit dia. Terima kasih semua. Mohon semua ambil pengajaran. Saya tak ada game customer. Saya tak ada game orang. Saya tak ada game semua. Terima kasih dengan Allah Ta'ala saya dan bisnes saya. Terima kasih semua. Lagu tu noh. Kenapa aku cakap Penang pula ni kan? Ada satu lagi video sambungan, kita tengok sama-sama. Apa nombor akaun? Akaun tak ingat. Nombor akaun apa mesti ada punya. Masih nak selesai Jangan saya nak selesai saya kata. Nombor akaun mesti ada tu, yang set tu ada. Nanti tipu saya. Main set macam tu. So yang set dia bateri mati, bila nak transfer balik duit yang dia beli klip dia tu, saya tak mau makan langsung duit customer dan mengeji makanan. Even dia tak mau, saya ikhlas. Dia lagi tak mahu, saya bagi balik duit dia. Tak miskin pun saya memberi. InsyaAllah dia rezeki lebih Allah bagi. Cuma bateri dia habis, saya toncang kat dia. Total makanan dia RM25. Total krip yang dia beli krip Keeda RM25, tapi saya bagi RM50. RM25 beda anak, beda duit minyak. Baik, saya minta maaf kat saya lah. Kan minta maaf saya lah untuk company saya. Nah, selesai nah, saya bayar untuk dia. InsyaAllah. Saya harap benda ni takkan berulang dah. Kalau kata berulang, saya tak cakap banyak dah ni. Saya masih pick up muka anak-anak dia yang kecil 3 orang dan dia juga ibu tunggal. Sama-sama kita belajar daripada kesilapan orang. Nah, ingat selalu. Saya tak kacau orang. Dia kata kita bersorok sebab orang kacau saya nak buat jahat balik. Macam itulah Keeda Crepe. Apalah nasib Keeda Crepe. Selesai boleh balik dah. Begitu pasal makanan je. Lepas tu ada pula seorang dekat TikTok ni,
dia bagi feedback lah, katanya komen yang sepatutnya Kedah Krip ni menerima, orang kata review lah daripada orang dan sebagainya. Sepatutnya kena berlapang dada bila orang bagi tahu produk dia tak sedap dan sebagainya. Tak perlulah nak sampai ambil tindakan dekat mahkamah. Dan ramai juga netizen yang bagi tahu macam unfair lah. Oh, bila sedap je boleh hebohkan. Bila tak sedap, kalau orang tu dia nak bagi review dekat online, sekarang ni kan zaman-zaman social media. So, bagilah dia buat review online yang kata benda tu tak sedap. At least orang pun aware juga yang benda ni dia ikut selera masing-masing. Itu kata netizen lah. Dan tak lama lepas tu ada pula permohonan maaf sendiri daripada Kedah Krip ni, yang katanya dia terlanjur lah, macam jadi overreact terhadap isu yang berlaku. Dan itulah dia minta maaf. Jadi pandangan aku dekat sini senang je. Dia ada macam-macam. Sebab tadi tu dia cakap yang bagi review buruk tu staff Atin Krip. Maknanya kompetitor lah. Mungkin lah kot. Wallahualam. Menengok daripada review bertulis daripada orang yang makan tu, dia bukan sahaja bagi tahu benda tu tak sedap. Bagi tahu tak sedap tu bagi aku secara personally tak ada hal. Itu hak masing-masing. Tapi dia punya cemoh dia tu, dia macam over sangat. Macam, tak sedap lah weh, tak sedap lah weh. Dia nampak macam ada udang di sebalik batu pula. Macam terlampau teruk pula kau nak ngutuk-ngutuk lebih-lebih kan. Dan nasihat aku juga, sedikitlah pandangan aku, nak terima-terima tak nak terima sudah, kepada semua penjual-penjual makanan viral, makanan ikut trend apa semua kan. Kita kena berlapang dada. Sebab sekarang ni social media, semua benda kita nak bagi tahu dekat orang. So sedap ke, tak sedap ke. Dan bila kita buat makanan ni, kita bagi orang makan, rasa tu sangat-sangat subjektif. Mungkin kena dengan tekak orang ni, mungkin dia tak kena. Jadi kita kena berlapang dada. Kalau ada review positif ataupun negatif. Kalau ada positif, baguslah, maintain the standard. Tapi kalau ada review negatif, sepatutnya kita kena improve lagi produk kita. Bukan kita pergi panggil orang tu nak ambil tindakan mahkamah dan sebagainya. Jadi isu ni pada aku dah selesai. Tak ada isu pun. Korang yang nak aku buat reaction, aku dah buat reaction. Semua orang kena ambil pengajaran. Bukan sahaja yang suka komen makanan orang sedap ke tak sedap, termasuklah juga peniaga-peniaga makanan ni. Ambil juga pengajaran. Kita kena aware ataupun kita kena berlapang dada lah. Lagi sekali, aku dah 4 kali dah cakap berlapang dada dengan apa orang komen pasal makanan kita. Sebab tekak ni Allah buat lain-lain, selera pun lain-lain, rasa pun lain-lain. Ada benda setengah orang cakap sedap, ada setengah orang yang makan benda yang sama tapi cakap tak sedap. Itu adalah standard. So kita kena ambil positif. Itu je lah kot kan. Tak ada apa-apa pun kan. Pasal makanan lah sama jadi isu Malaysia Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe ataupun butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Amir selepas ini. InsyaAllah semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, especially kepada peniaga-peniaga makanan. Buatlah makanan dengan ikhlas. Tak kisahlah hampa letak harga berapa, pergilah makan. Macam aku lagi suka makan nasi goreng kampung kan. Kalau makanan-makanan viral, food fest ni, insyaAllah aku memang takkan sampai dengan makanan harga mahal, makanan dah semakin pelik. Itu bukan aku punya taste. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Aku tak pernah makan Kedah Krip. Kau jangan salah faham, aku tak pernah makan pun.